Baik, ribuan laman web tidak dapat diakses apabila syarikat infrastruktur web Cloudflare mengalami gangguan besar pada Selasa. Semalam, dunia huru-hara sekejap gara-gara tiba-tiba beberapa aplikasi besar di dunia tidak boleh diakses. Ini bukan berlaku kepada sistem di public goal sahaja, tuan-puan. Sistem ini berlaku kepada satu dunia. Ini berlaku kerana syarikat cloud yang menjadi tulang belakang internet moden mengalami satu gangguan besar. Semuanya tumbang secara serentak. Itulah rapuhnya dunia digital hari ini. Gara-gara satu error kecil boleh lumpuhkan semua sistem di dunia. Inilah risiko bila kita simpan semua kekayaan kita di dalam sistem. Dan inilah salah satu sebab kenapa kita kena simpan sebahagian emas kita di tangan. Ini baru satu gangguan kecil. Bayangkan kalau tiba-tiba semua sistem dalam dunia ni berlaku lumpuh serentak. Agak-agaknya lah kan apa yang akan terjadi. Dan bagaimana pula dengan simpanan atau pelaburan emas yang kita simpan di bank? Apa akan berlaku?